Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Terima kasih. Selamat menonton podcast Tabung Haji ke Udara bersama dengan saya sekali lagi, Sobri Zainal di set kita yang cukup ceria hari ini. Dengan begitu nampak fresh dan very vibrant jugalah tuan-tuan dan puan. Jadi terima kasih terus kekal setia bersama dengan kami. Jadi hari ini sebab set saya ni boleh memuatkan ramai orang, saya pun nak bawa satu keluarga lagi datang ke set saya, ke episod podcast Tabung Haji ke Udara hari ini. Tapi kali ini kita nak membicarakan mengenai haji, satu ibadah juga hadiah terindah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, kenapa kita pilih tajuk ni, kita cakap hadiah terindah ni? Sebab ini satu keluarga, kita bawa maknya, kita bawa anak-anaknya juga, dan kita nak dengarkan satu kisah inspirasi bagaimana perik jerih, pancaroba yang dilalui oleh ibu dan ayahnya untuk merealisasikan satu perjalanan teragung buat anak-anak mereka. Jadi bersama dengan saya, tuan-tuan dan puan, di studio hari ini, inilah dia keluarga yang bersama dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Jawapan sama kan macam tadi kan, walaupun saya dah tanya tadi. Tapi tak apa. So tuan-tuan dan puan, so inilah dia tetamu kita. Kita nak minta perkenalkan diri juga sebentar lagi. Ibu dan juga anak-anaknya, mereka ini adalah alumni ya, boleh katakan jemaah haji untuk tahun 1446 Hijrah yang baru ni, dan pergi bersama tabung haji secara muasasah. Betul kan? Jadi kita nak minta perkenalkan diri. Saya persilakan dahulu ibunya, silakan. Assalamualaikum. Saya Aunty Farida dari Kajang. Kami sekeluarga daripada Kajang. Di sebelah Aunty, anak Aunty yang bongsu Anis Anissa Anwar. Di tengah Anis Azrina Anwar, dan di hujung sana anak Aunty yang kedua atau kakak pada mereka berdua, Anis Azrin Anwar. Semuanya Anis-Anis sajalah. Jadi baik Aunty. So kita nak terus pergilah kepada topik kita ni mengenai haji, satu ibadah, hadiah terindah. Okay, so hadiah terindah tu daripada ibu bapa lah. Jadi sebagai ibu mestinya ada kesedaran untuk menyimpan untuk anak-anak. Jadi tapi kita nak tahu jugalah cerita daripada ibu sendiri tu dulu. Kalau kira kan Aunty, boleh panggil Aunty Yeah. So Aunty Farida mula menyimpan ataupun buka akaun tabung haji tu start daripada tahun bila? Untuk Aunty dalam tahun 2000 kita dah mula start saving untuk Aunty dan Uncle. Kita sama-sama dapat jemputan pada tahun 2009. Alhamdulillah 2009 kita pergi menunaikan haji di bawah tabung haji travel. Itu berdua sajalah. Berdua saja. Aunty dengan Uncle saja. Ya, saya. Anak-anak tinggal kat rumah. Anak-anak tinggal. Nenek diorang jaga. Nenek diorang jaga. 2009 Masa tu berapa Aunty kalau ingat? Masa tu Aunty umur 40-an. Oh, kuat lagi. Alhamdulillah. Sekarang pun kuat lagi. Alhamdulillah. Jadi tahun 2009, daripada 2000 sampai 2009, 9 tahun saja dah dapat pergi makbul, doa dapat pergi haji. Alhamdulillah. Kita nak tahu cerita Aunty dulu. Macam mana dari 2000 sampai 2009 tu, macam mana Aunty menyimpan? Kalau boleh saya tanya dulu, Aunty kerja apa sebenarnya? Lepas graduate, Aunty dengan Uncle buat bisnes. Oh, bisnes, kerja sendirilah. Bisnes kecil-kecilan. Oh. Daripada situ kita mula buat simpanan. Bukan takat simpanan untuk kita berdua je, sama dengan anak-anak. Kalau ada untuk kita, mungkin kita akan buat simpanan berdasarkan perniagaan kita lah. Kalau lebih, kita buku lebih. Kalau kurang, kita berkurang. Sama juga anak-anak. Mula berdasarkan itu juga, tapi amount dia orang, sebab masa tu dia orang kecil-kecil lagi kan. Jauh lagi perjalanan dia orang. So kadang-kadang kita constantly simpan. Tiap bulan simpan. Awalnya mungkin kita simpan RM10 sebulan. Lepas tu bulan yang kedua tu mungkin 30. Lepas tu tengok hasil perniagaan. Betul. Kalau banyak-banyaklah kita simpan. Daripada situ simpanan kita untuk untuk anak-anak. Betul, itu yang menarik juga nanti. Sebab kalau kita borak dengan orang yang kerja pejabat lah, orang kata yang kerja tetap ni, ramai yang buat potongan gaji. Ada yang buat auto debit. Jadi itu dia orang dapat je slip gaji, nampak ada potongan. Tak rasa pun kadang-kadang. Tapi macam Aunty yang bekerja sendiri ni, maksudnya kena ada keimanan yang kuat. Keimanan kuat untuk masukkan duit sendiri. Tapi dia
tidaklah tetap setiap bulan tu berapa dimasukkan tu. Kau boleh saya tanyalah berapa bulan-bulan dimasukkan? 4 orang anak, kita orang buat satu allocation. Okey. Kalau macam bulan tu macam alhamdulillah tak ada banyak komitmen. Pernah jugalah sampai 500, 300. Awal-awal tu mungkin kurang lah. Tapi kita istiqamah. Tiap-tiap bulan kita mesti pergi tabung haji Kajang. Dan sampai Pak Gad tu pun dah kenal dah. Sebab nak buka 6 orang punya slip bank untuk tuliskan sebab masuk cash. Masa tu aunty tak tahu lagi, kata kita kena daftar walaupun anak-anak ada akaun, tapi tak daftar tabung haji tak boleh pergi. Betul. Banyak orang tak tahu. 2009 bila kita dapat panggilan haji baru kita tahu. Jadi makcik daftar, aunty dengan uncle daftar dia orang 2009 terus semua daftar. Balik daripada haji tu. Ya. Balik daripada haji timbul kesedaran daftarkan semua 6 sekali. Empat. 4 daftarkan. Alhamdulillah dapat. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, semua ni pergi ke haji melalui muasasah, semuanya mendapat tawaran mendaftar pada tahun 2009. Betul kan? Itu cerita aunty lah. Tapi mungkin ada lah, saya nak korek lagi daripada aunty ni. Mungkin ada bulan-bulannya yang sesak, yang sempit sikit. So macam mana tu? Tak ada. Time sesak. Tak ada sesak. Cara sesak. Nanti, kalau sikit kita masukkanlah sikit. Yang penting ada. Ya. Tapi jangan miss lah. Memang tak pernah miss lah kiranya. InsyaAllah tak pernah miss lah kot. Sebab kita memang suka bawa anak-anak pergi tabung haji. Masya Allah. Destinasi family day. Sekeluarga 6 orang akan pergi. Kita memang, betul tak kakak? Kita akan pergi ramai-ramai. Walaupun RM10 ke bulan tu. Tapi lepas bisnes dah constant, alhamdulillah ada rezeki, tak adalah lagi RM10. Dia macam rutin bulanan lah. Kita akhir bulan tu kita akan pergi tabung haji ramai-ramai untuk masukkan duit. So memang daripada kecil kita memang dah tengok dah, mama papa ni dah simpan duit untuk kita pergi haji. So daripada kecil tu kita dah tengok benda tu. Dah tengok, so kita pun rasa terfollow lah, nak follow lah. Baguslah didikan yang Alhamdulillah. Alhamdulillah semua follow. Kita nak tanya juga, yang anak-anak ni aunty buka akaun sejak bila? Lahir je terus buka ke? Sebelum 2009 kita dah buka dah kan. Tapi tak daftar. Tak daftar. Tapi dari kecil memang dah buka lah. Memang ada. So duit raya dia orang dapat ni. Itu nanti tanya soalan. Okay. Nanti kita pergi. Okey, saya pergi terus. Saya pergi terus kepada anak-anak ni lah. Mungkin kita pergi yang paling Kak Long lah. Kak Long dulu. Hajah Hanis. Semuanya Hanis kan. Hajah Hanis. So Alhamdulillah. Cukup duitnya untuk pergi haji tahun ini. Dah bekerja sekarang ni? Dah bekerja. Masih menyimpan lagi? Walaupun dah pergi haji? Ya, balik tu simpan balik sebab dividennya okey. Alhamdulillah. So kita nak tahulah macam mana apa keinginan untuk menyimpan tu lahir, untuk simpan konsisten. Sebab mak dah simpan daripada kecil. Cukup umur 18 dah tukar. Dia dah jadi akaun dewasa. So dia orang ni kena jaga akaun masing-masing sendiri. So lepas tu dah kerja pula. So kerja pun memang menyimpan ke? InsyaAllah menyimpan. Setiap bulan memang menyimpan. Kalau macam kami lah, umur 18 tahun memang mama dan papa dah bagi buku akaun tu kan. Kan dah masuk akaun dewasa. So mama dan papa cakap okey ni tanggungjawab masing-masing. Selepas ni untuk menyimpan dan untuk pergi ke haji. So kita dah tahu tengok daripada kecil kan. Memang mama dan papa ni menyimpan juga. Walaupun RM10, RM20 tetap menyimpan. So benda tu macam kita dah ada dalam diri tu untuk menyimpan juga setiap bulan. So, tapi mula-mula awal kerja tu masa zaman belajar apa semua tu kita tak menyimpan. Tapi kita orang ni suka berniaga. Memang suka berniaga. Tak tahulah walaupun berniaga kecil-kecil. Stocking lah, kepit kuku lah. Jual juga. Dekat ni lah, dekat you lah. Dekat college. College lah. So memang suka berniaga pada situ lah. Kita akan duit tu kita dah asingkan siap-siap. Tapi memang dorongan utamanya daripada mama dengan papa lah yang menyebabkan kita orang ni mak ayah dah sediakan dah ni RM9,000, kita tambah sikit untuk pergi haji tu juga. Masya Allah. Sampai keluar idea ialah mana tumpahnya kuah kalau tak ada nasi kan. Daripada mak ayahnya juga berniaga, anak pun berniaga lah. Jadi simpan. Betul. Setiap bulan memang ada simpan. Kalau kadang-kadang yelah biasalah kita ni kadang-kadang nak bayar road tax kereta, kadang-kadang nak bayar tu. Lepas tu kita kurangkan sikit untuk bulan tu. Tapi next
month yang tak ada Top up komitmen balik. tu, kita top up balik. Top up Macam tu je balik. caranya. Kalau yang akak ni pula macam mana? Sekarang pun memang menyimpan. Sekarang bekerja juga kan? Ya betul. Cumanya saya sebenarnya bekerja sebagai pensyarah sambilan. Okey. Sebab saya lepas habis degree, saya terus sambung master. I see. So saya dalam masa tu saya pun berniaga juga. Berniaga apa pula? Saya berniaga makanan kucing. Makanan kucing. makanan Pencinta kucing. Sebab masa tu kan semua orang habis degree kan semua orang kerja, tapi saya tak kerja. Oh, So okey, saya tak ada peluang untuk menyimpan. So saya fikir saya kena buat sesuatu juga ni. So saya pun sebagai pecinta kucing, saya pun jual makanan kucing. Sambil sambil bekerja belajar. ke sambil belajar? Sambil belajar. Masa tu masih mengambil master. Masih ambil master? Ya. Oh, tapi buat part Part time time. niaga. Ya, berniaga. Masa cuti SEM tu kita berniaga lah all out. Oh, okey. So- Macam mana jualannya? Alhamdulillah. Marginnya tinggi. Alhamdulillah boleh menyimpan. Boleh menyimpan. Boleh lah menyimpan So sikit-sikit. hasil daripada penjualan tu memang ada portion yang Ya, diketepikan. betul. Sebab kita boleh cakap lah lepas degree kita tahu nak nyimpan kat mana, nyimpan kat bank. Tapi kita yang masa tu saya tahu nyimpan kat bank dengan tabung haji. Kita ada dua option tu je sebab masa tu saya belum bekerja dekat syarikat atau bekerja kat luar, bekerja sendiri. So memang kita menyimpan tak dalam bank, masuk tabung haji. Kau boleh saya tanya lah, berapa persen yang di-allocate tu? Tak ada saya letak macam target masa tu mesti 50 atau 100 sebulan. 50-100 je sebulan. Betul. Yang ni tadi saya ada tanya juga, minggu lepas saya ada tanya juga tetamu tu, ada minum kopi mahal tak hari-hari? Ada, yang ni ada minum kopi mahal juga ke hari-hari? Tak ada, alhamdulillah. Oh tak ada? Itulah Ada tapi tapi tak Ada lah. tapi kita bukanlah halang, Betul. boleh je, tak ada masalah kan. Tapi yang penting ada allocation tu. betul. Kita tahu kita ada goal macam tadi kan Hajah ni kata ada goal berapa yang dia nak simpan, so allocate siap-siap. Betul. Yang paling muda bekerja juga ke? Ya, alhamdulillah sekarang saya dah bekerja, tapi kalau bab menyimpan duit ni lepas habis saya STPM lah. Saya mula berniaga, jual brownies, jual kek marble, macam tu lah. Semuanya berbakat. Sebab kita pun ikut contoh kakak-kakak kan, diorang jual something, so kita pun macam kita kena buat juga untuk dapatkan income untuk nak letak dalam tabung haji kan. Sebab saya akan ikut diorang. so, apa yang diorang buat, selalunya saya akan ikut je lah, cuma dengan cara saya sendiri. Brownies buat sendiri. Ya. Dia punya customer di kalangan rakan-rakan sekolah ni. Tak, saya sebab masa tu lepas habis STPM kan, so Okay. kita nak tunggu result untuk masuk U pula. So saya pasarkan dekat Facebook, IG, macam tu lah. Bukannya rakan-rakan lah selalunya. Selalunya orang luar. Pandai cari customer. Marketing bagus. Tapi maksudnya lepas dia 18 memang anti dah serah akaun pada diorang lah. Ya, Tak ada masukkan duit dah dalam diorang. tak Diorang ada. sendirilah. Masya Allah pandai. Cuma masa yuran dia orang tu semua nanti tanggung lah. Yalah. Dia orang tak ada komitmen atas tu. Cuma apa yang dia orang hasilkan duit sendiri, dia orang simpan sendiri. Bagus lah. Tapi tu saya nak tanya jugalah macam Kak Long kan. Dia apa sebenarnya yang buatkan rasa nak simpan dekat tabung haji tu? Niat asalnya apa? Okey, ni asal Nak saya bayar rotek? Bukan. itu salah satu juga tu. Okey. Kadang-kadang terkejut tergempar kita guna okey, juga, okey. tipu tak guna kan. Dia punya macam cita-cita tu, kita orang dah mama papa dah daftar 4 orang sekali kan. So kita dah tanam tau dalam kepala kita kena pergi haji yang macam diperuntukkan, tahun yang diperuntukkan tu lah. Betul. So kita orang pun macam pak beradik cakap kita pergi sekali tau. So benda tu yang menanam cita-cita untuk kita orang ni pergi sekali. So kalau macam orang kata duit raya tu kan, kita kena simpan tau, kita jangan guna tau untuk bubur dalam tabung haji ni. So bila kita dah decide sama-sama untuk pergi sekali ni, itu yang lagi kita berkobar-kobar nak menyimpan sama-sama, nak pergi sama-sama. Macam tu. Masya Allah. Dia bila ada support system tu, Betul. dia lagi bersemangat lah kita nak menyimpan lah. Betul juga tu. Itu satu cerita inspirasi lah kita boleh kongsi juga pada tuan-tuan dan puan-puan. Menyimpan ni, perjalanan untuk menyimpan ni kena ada support system. Begitu. Jadi ada berumah tangga ke? Alhamdulillah tu suami. Oh suami dah. Yang ni dah. Saya pun dah. Dah. Belum lagi. Okey. So bila berumah tangga ni komitmennya berbeza sedikit lah kan. Tapi masih kekal simpan juga.
Betul. Alhamdulillah. Bukan takat menyimpan untuk diri sendirilah kan. Kita dah ada suami, kita paksa juga suami simpan juga. Suami pun kena paksa. Masya Allah. Sebab menyimpan ni sebenarnya kena paksa. Oh, betul? Betul. Dia macam ni lah. Dia, sebab kita niatnya nak pergi haji. Dia satu perjalanan ibadah. Ibadah ni bagi setengah orang memang rasanya berat. Tapi bila kita biasakan diri, kita buat hari-hari, dia ada je satu rutin lah. Macam tu jugalah menyimpan. So itu yang kita nak tanamkan dekat anak muda sekarang ni sebenarnya. Kalau kita tengok lah makcik, aunty anak muda sekarang ni hari-hari minum dahsyat-dahsyat. Kopi mahal. Kopi mahal. Tapi kita tak salah lah kopi tu, tak salah. Lepas tu lifestyle nak pergi ke sana, ke sini, kereta nak yang hebat-hebat. So dia orang tak ada, mungkinlah segelintir. Saya tak kata semua. Mungkin ada segelintir kecil saja yang tidak meletakkan simpanan ni sebagai satu keperluan. Dia lihat itu sebagai satu option. Jadi mungkin sebagai kakak lah. Anak muda jugalah. Boleh saya tanya umur ke? 30-an lah. 30-an begitulah. So mungkin sebagai anak muda, macam mana nak jadikan simpanan tu sebagai satu lifestyle sebenarnya? So sebenarnya semuanya berbalik kepada plan. Kalau kita ada plan, mesti kita boleh menyimpan. Okey, senang cakap macam ni lah, anak muda, awal-awal dapat gaji kita seronok. Kita seronok sebab boleh beli macam-macam. Kita ada duit sendiri. Masa tu lah kita nak beli apa, orang takkan marah. Mak pun takkan marah sebab kita guna duit sendiri. Tapi itu pun pengalaman saya sendirilah. Mula-mula kan kita dapat gaji, yes. Dapat satu amount dalam akaun sendiri. Tapi bila fikir balik, kalau kita tak ada plan, kalau kita tak bahagikan komitmen kita banyak mana, simpanan berapa, kita nak berjoli atau nak minum kopi mahal bila berapa lagi, harga pun bukan mahal sekarang, bukan murah sekarang, mahal. So yang penting saya rasa kena plan. Kita kena ada allocation sendiri berdasarkan kemampuan sendiri. Ukur baju badan sendiri lah. Ya, betul. Yang penting ada. Kena menyimpan. Kena juga menyimpan. Kena paksa macam betul. tu cakap tadi. Kalau tak paksa memang tak. Kita akan leka, kita ada duit bulan depan. Nantilah. Nanti. Tapi dia bukan mudah juga sebab kita hidup dalam dunia yang orang keliling kita lifestyle dia memang begitu. Jadi mungkin yang zaman-zaman kita yang 30-an ni berbezalah sikit dengan yang Gen Z. Gen Z tu kita nak tanya juga dekat adik ni. Mungkin kawan-kawan semua happy-happy, dia orang enjoy pergi sana sini, tapi awak berniaga. Dan hasil berniaga awak tu awak simpan pula tu. So tak rasa kawan-kawan cakap apa? Jom lah. Tapi ni tak pergi. Betul lah, macam saya sendiri mestilah kita akan rasa fear of missing out kan, FOMO kan dengan semua benda ni. Tapi bahasa Gen Z tu nanti. Tapi macam didikan parents lah kot, macam kita jangan, kita kena tahu kita punya diri, kita punya utamakan kepentingan kita lah. Yang kehendak tu nanti pun boleh. Kalau macam kita nak beli handbag lah contoh kan, handbag yang viral sekarang ni kan, kita boleh je beli bulan depan. So bukannya kita kena beli, dia launch je kita kena beli lah. Bukan macam tu. Nanti pun ada lagi. Dan betul. Kalau kita tak beli bag tu sekarang pun, kita tak ada apa-apa. Kesan dekat kita kan. So macam setakat ni Alhamdulillah lah, saya dididik untuk tak adalah beli benda-benda mahal macam tu. Yang viral-viral tu nanti pun boleh lah. Itulah bercakap mengenai didikan ibu ayah ni, kita nak tahu apa sebenarnya amalan aunty sebenarnya, apa didikan yang dididik kepada anak-anak ni sebenarnya. Boleh kongsi dengan orang yang tengok ni. Alhamdulillah, sebab asalnya aunty dan uncle pun bukannya datang daripada keluarga yang senang. So kita orang tahu jerit perih cari duit. So dia orang ni membesar dengan penuh protection. Maksudnya ada yang you can do, you cannot do. So dia orang, walaupun mak bapak aunty dan uncle niaga, dia orang tak dilimpahi dengan kemewahan. Memang daripada awal. Boleh tanya dia orang sendiri. Kita orang hidup macam B40 biasa. Sederhana lah. Sederhana sangat-sangat. Yang penting simpanan. Memang hasrat aunty dan uncle nak tengok dia orang berjaya dalam hidup, dalam pelajaran, dan ingin tengok dia orang adik-beradik pergi menunaikan haji sebelum kita orang tutup mata. Alhamdulillah, bagi kami berdua itulah hadiah yang terbaik anak-anak pada kami berdua. Waduh. Dan hidup dia orang kan bukan macam hidup Gen Z ni lain sikit. Jadi Gen Y. Millennial. Hidup dia orang tak sama macam kawan-kawan dia orang. Apa yang bezanya tu?
dia orang tak bebas macam kawan-kawan dia orang. Kita orang Oh. 100% full protection. Macam zaman muda dia orang tak boleh hoya-hoya, tak boleh pergi tengok wayang, tak boleh keluar malam. Nak syarat nak buat tu semua, nikah dulu. Kahwin. Yes. Baru boleh. Itu Baru lesen dia. boleh. Yes, itu lesen. Tanya dia orang. Ini belum kahwin lagi. Betul. Kepada mereka yang di luar sana. Yang ni belum kahwin lagi. So dia Ini maknya. Okay. Tanya dia sama dia terseksa atau tidak. Undang-undang yang uncle dengan auntie. Betul. Katalah, mak tak ada kat sini ni. Terseksa ke? Okey. Okey, kita faham Setiap itu. parents tu ada cara masing-masing. Betul. So apa yang mereka ajar tu inilah kami. Maksudnya mungkin kita orang mungkin dididik macam daripada kecil tak boleh buat ni. So sampai ke besar benda tu kita nak buat kita macam mama dengan papa tak bagi buat benda tu. Dia jadi macam tu tau. Tapi alhamdulillah bersyukur dapat ibu bapa yang sebegini ajar kita orang pun semua macam ni. Betul. Sebab semua orang lain-lain, so kita tak boleh salahkan ni lah. Yalah, cara didikan berbeza. Betul. Penerimaan pun berbeza-beza juga. Ada orang yang selesa begitu. Ada orang yang mungkin tak selesa begitu. Tapi didikan maknya memang hebat sekali lah. So lepas ni kita nak cerita mengenai macam mana boleh dapat tawaran jugalah. Tapi kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami podcast Tabung Haji ke Udara. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik. Semoga dipermudah. Terima bang. Sama. Kita selalu sebut dan dengar ucapan ni kan? Jom saya tumpangkan. Bagi kita ia seolah doa agar semuanya jadi mudah dan lancar. Kak Ziza, ada barang. Ada kala kita zahirkan. Ni apa tu? Ni persiapan untuk haji. Dan ada ketika kita mudahkan dalam diam. Di Tabung Haji, inilah inspirasi kami. Sebab itu, tekad kami merancang perjalanan simpanan haji anda agar lebih mudah, ringkas dan lancar. Dengan pelan simpanan, polisi dan penyelesaian baharu. Demi memudahkan anda mencapai istitaah. Labbaik Allahumma labbaik. Haji satu ibadah juga hadiah terindah. Selamat menonton kembali podcast Tabung Haji ke Udara bersama dengan saya, keluarga Aunty Farida dan juga Haja Anis dan juga Haja Anis bersama dengan saya, adik-beradiknya di sini. Kita bercerita mengenai bagaimana Aunty Farida menanamkan sifat ataupun sikap untuk menabung kepada anak-anak daripada kecil lagi. So kita nak sambung nanti. So saya dimaklumkan tahun ni yang tahun lepas ni lah semua dapat giliran, semua dapat surat tawaran, tapi ada juga yang bayarannya berbeza-beza kan mengikut kategori. Sebab masa tu rasanya adik masih belajar lagi masa dapat tu baru mula bekerja lah. Jadi belum ada orang kata slip gaji lagi lah kan. Baru berapa bulan baru dapat kan. So macam mana kita nak tahu nak cukupkan bayaran haji tu. So dah menyimpan. So ibu pun dah simpan kan, dah bantu simpan. Lepas tu you all pun dah simpan bulan-bulan. Tapi masa dapat tu cukup ke tidak? Kalau macam untuk saya mula-mula kononnya ingat ke kan sekarang pakai kategori tu, so kita pun ingat B40 lah. Tapi alhamdulillah rezeki saya dapat M40. So dekat situlah kita baru nampak dekat sini tak cukup ni. So apa lagi kita pun korek lah segala simpanan-simpanan yang lain. Kalau macam saya macam suka beli emas.
yang kecil-kecil tu kan. So saya suka simpan benda tu. So dekat situlah kita akan korek balik dekat mana yang simpanan-simpanan yang kita ada, kita masukkan, damkan dalam tabung haji lah masa Jual tu. lah emas-emas Betul. segala. Betul. Tapi itu untuk mencukupkan Betul. lah. So menjual emas Menjual emas. Sebab orang kata ibadah haji ni bukan setakat pengorbanan, orang kata tenaga, masa, tapi RM1 pun kita korbankan betul. juga. Betul. Satu pengorbanan, tapi pengorbanan yang manis, anis. Yang indah. Yang indah juga kan. Macam mana dengan kakak ni, Mak? Untuk saya pula, macam kita bila dah besar, kita dah tahulah kita ada boleh simpan dekat ASB dan lain-lain kan. Macam saya terpaksa keluarkan simpanan daripada ASB untuk cukupkan dalam tabung haji, untuk cukupkan 23 tu lah, 23,000 masa tu. Alhamdulillah dapatlah. Tapi dah balik daripada haji, top up balik? Ya, kena top up balik. Top up balik lah, Ya, Alhamdulillah. Yang adik ni, yang baru kerja ni, macam mana nak cukupkan tu? Macam saya bagi tahu dulu saya dah start menjual tu kan, dan bila kita dah kerja ni kita dah selesa. So kita pun tak jual dah. Tapi bila dapat tahu yang kita tahun ni kita akan pergi tu, saya pun start jual balik. Saya start jual balik dengan tambah lagi menu-menu lain untuk nak cari duit untuk nak penuhkan. Walaupun saya kategori B40, tapi kita kena carikan duit jugalah secara sendiri sebab parents dah letak satu amount tu. Betul. So yang selebihnya tu kita punya inisiatif sendiri. Memang tak ada pump daripada bank Fama. Sebab Fama dah bagi awal. So dia dah bagi dia yang awal tu. So Kota kita dah lah. habis dah habis dah. So pandai-pandai lah. Masya-Allah. Dia macam setiap akhir tahun ni, macam kita orang suka simpan duit shilling tau. So duit shilling ni kita akan masukkan dekat tabung haji. So daripada situlah kita gatal lah suruh pegawai tu, boleh tak printkan dekat slip tu kan, kita boleh nampak tahun peruntukan tu kan. So daripada situlah kita cakap, ni 2025 ni kita ni. So daripada situlah kita dah target. Maksudnya tahun depan ni kita kena simpan berapa. Tahun depan ni nak sampai ke 2025 tu. Betul. So key dia adalah perancangan awal. Betul. Kena ada perancangan. Barulah dia dapat nampak baru dia strategize. Kat mana dia nak menyimpan, kat mana yang dia nak gadai. Jual emas tu suami tahu ke tak? Tahu. Dah dapat izin lah. Alhamdulillah. Tapi kita nak tahu jugalah nanti mendengarkan kisah-kisah anak-anak ni, apa perasaan nanti tengok dia orang ni pun jerit-perih juga ni nak menyimpan ni. Aunty dan uncle tetap bagi sokongan. Sebelum dia orang bertolak tu, kita bagi sedikit imbuhan dekat dia supaya mereka lebih bersemangat, positif. Tukar siap-siap rian. Bagi dekat tiga orang untuk perbelanjaan di sana. Ada sikit bonus lah. Bonus dividen sikit lagi. Bukan kosong. Sebab sebenarnya kita orang pun macam tersalah juga perspektif. Maksudnya nilai tu untuk pergi haji. Kita orang tak terfikir, dekat sana tu ada juga nilai-nilai yang kita perlukan. Maksudnya kita nak makan kat sana, nak belanja kat sana, nak post barang lagi. So banyak memang shopping ni. Banyak parcel ni sampai. So bukan nilai tu sahaja. Kita kena macam top up lebih daripada tu untuk pergi. Orang kata nak pergi haji kita kena sedia macam tabung haji kata RM15,000 tu. Sebenarnya tak. Lebih daripada tu. Perbelanjaan dekat sana tu sebenarnya penting juga untuk kita. Tapi selain daripada tabung haji, akaun tabung haji, anak-anak aunty ada tabungan lain yang kita sediakan seiring dengan tabung haji. So insya-Allah rasa dia orang gunakan duit tu sama. So tak adalah simpanan dia orang tabung haji sahaja. Ya. Aunty dan uncle dah simpan daripada kecil. Jadi ada banyaklah tempat untuk di tempat menyimpan lah kiranya. Sebab tabung haji ni memang targetnya untuk pergi haji. Tabung nama pun tabung haji. So tabung tu untuk haji. Yang lain tu untuk simpanan untuk kegunaan lah untuk masa depan. Alhamdulillah lah sebab target masa dulu nak pergi muassasah cuma 9,800. Betul, itu 13 tahun dulu. Bila sampai sekarang dah kena sampai kakak kena 23, adik kena. So ada backup. Alhamdulillah. So tak adalah orang kata kosong sangat. Tapi dekat sana pun memang ada kad bank Islam kan boleh pakai buat belanja. Tapi bukan kalau kita belanja sangat pun dekat sana kan. Yalah beli kurma, beli jubah lah. Nak parcel kan. Ada juga nak membelinya. Ada juga melontar. Kita nak melontar kat sana kan. Tapi itu yang menariknya sebab maksudnya pergi atas usaha sendiri. Jadi berdikari. Walaupun ialah ada bonus dividen tadi daripada mak ayah tadi, tapi dekat sana tetap kena berdikari lah. So dekat sana pula, sampai kat sana macam mana
perbelanjaan tu ada dibahagi-bahagikan juga tak? Hari ni kena belanja banyak ni je. Betul. Daripada awal lagi kita dah buat benda tu tau. Dah bincang dah. Sebab kita duduk sana 44 hari. Ya. Sebulan lebih tu kita pun macam cukup ke nilai yang kita bawa ni kan. Takut tak cukup apa semua. Tapi alhamdulillah kita orang muassasah tabung haji bagi 2 kali. Dua kali makan. So tengah hari dengan malam tu kita tak payah ni lah kan. Risau pasal makan lah. So pagi ni kita orang dah memang bawa daripada Malaysia siap-siap jam, peanut butter, serunding. So kat sana kita beli roti je. Betul-betul. Tapi biasa kalau pergi dekat masjid tu pun ada je orang sedekah-sedekah kan. Kat situ. Tapi tak adalah kita banyak sangat berbelanja dekat sana. Belanja tu Sebab ada. Betul. Sebab tu dia pentingnya kena ada simpanan tadi tu. Kalau boleh biarlah lebih sedikit simpanan kita tu. Ikut kemampuan masing-masing lah. Ikut kemampuan masing-masing biar lebih sedikit. Sebab tadi kalau macam yang cerita tadi yang bayaran haji itu adalah bayaran yang bersubsidi. Betul. Dia kalau kos sebenar dia macam tahun 1446 Hijrah tu 33,300. Itu adalah kos sebenar. Jumlah yang dikenakan kepada seorang jemaah ataupun bakal jemaah ni untuk menunaikan haji. Itu dah termasuklah semua hotel penginapan, penerbangan, makan minum, visa dan sebagainya. Jadi dapat subsidi pula. So sebab itulah kita sangat menggalakkan kepada orang ramai di luar sana kalau boleh menyimpan dan kalau boleh menyimpan lebih sedikit untuk inilah macam tadi Hajah ni kata nak berbelanja juga dekat sana nanti kan. So itu kita bercerita mengenai inilah. Saya nak tanya juga cabaran dalam menyimpan ni lah. Mungkin ada bulan-bulannya yang sebab tabung haji ni unik. Tabung haji ni unik. Kita tak paksa orang menyimpan. Kita bukan paksa orang untuk potong masuk certain amount daripada gaji dia orang. So, dia orang boleh masukkan seberapa banyak pun dia orang boleh masuk. Kita tak ada limit. Kalau orang tu nak menyimpan berjuta-juta dalam akaun tabung haji pun boleh, tak ada masalah. Dan kalau dia nak menyimpan RM1 pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita galakkan menyimpan lebih lah. Jadi, mungkin ada bulan-bulannya juga yang bukanlah setiap bulan kita senang kan. Ada bulan tu kita nak pakai duit lebih sikit. So, kalau macam yang Kak Long ni, kalau ada bulan-bulan yang nak pakai duit lebih tu macam mana pula? Kalau macam ikutkan lah. Saya akan dah, kan kita macam buat bayar road tax kereta, apa semua. Kita dah asingkan siap-siap. So bulan tu memang tak masuk lah. So kita skip satu bulan tu. Tapi next bulan tu kita akan lebihkan sedikit lah daripada nilai yang selalu kita masuk tu. Tapi dia punya key point tu memang kena paksa. Kalau tak paksa memang kita pun akan guna duit tu ke tempat yang lain. Okey. Tapi yang penting kena menyimpan. Macam tu juga ke? Macam saya, daripada kecil kita pernah hantar mak dengan ayah pergi dia pergi nak pergi haji kan, kita pergi hantar kan. Dalam masa yang sama kita pernah juga hantar makcik untuk pergi haji. Masa tu saya dah tetapkan dah dalam saya punya salah satu impian. Sebelum umur 30 saya kena pergi haji juga. Sebab kita tengok diorang dah pergi masa tu dah berusia. Masa tu kita kalau boleh nak pergi, kalau boleh kurang bawah 30 saya nak pergi dah. So saya rasa dalam masa yang sama kos haji juga tahun makin meningkat. Betul. So saya walaupun kadang-kadang ada bulan yang kita kena skip tu kan. Tapi kita macam paksa. Kau betul ke tak nak menyimpan untuk pergi haji? So macam bila kita teringat flashback kenangan kita hantar orang-orang pergi haji, itu yang membuatkan saya semangatlah untuk menyimpan. So kena tengok testimoni. Kena tengok testimoni baru kita rasa nak ni. Tapi betul. Sebab apa? Daripada statement yang kita keluarkan lah sebelum-sebelum ni, tabung haji pun dah selalu bagi tahu reminder juga. Macam tahun-tahun lepas kita ada sedikit macam isu sedikit lah. Bila mana lebih 50% daripada orang yang kita tawarkan haji, dia orang menolak. Menolak sebab tak cukup duit. Sebab tu kita penting macam dia orang ni memang cerita-cerita contoh lah. Kisah-kisah contoh boleh jadi role model lah dia orang ni. Kena menyimpan daripada awal. Macam Aunty juga menyimpan untuk anak-anak. So itu yang pentingnya. So mungkin Aunty boleh cerita sikit dekat orang di luar sana, terutamanya ibu ayah yang muda-muda lah, yang baya-baya macam kami ni. Apa pentingnya untuk menyimpan di tabung haji daripada awal lagi? Sebagai orang Islam, semua kita ketahui kata ibadah haji itu salah satu rukun Islam. So, bagi Aunty, semua orang Islam sedar
sedarkan hakikatnya dan ada keinginan nak mengerjakan haji. Tapi hari ni tak salah hati generasi yang baru ni dia dah ada banyak kesedaran. Kesedaran tu memang ada. So sebagai langkah yang betul dia orang ambil, dengan kesedaran tu dia orang kena mula menyimpan. Bukan nak kata apa yang aunty buat ni betul, tidak. Tidak, tak betul. Mungkin ada langkah yang lagi baik daripada ini. Tapi macam anak-anak aunty kata tu, kita kena paksa diri kita. Paksa diri kita untuk menyimpan. Betul. Sebab logically kita sebagai orang Islam, kita tahu keindahan dia mengerjakan haji dan kewajipan kita mengerjakan haji. So benda ni bukan boleh dipaksa-paksa. Macam diorang ni pun walau ada simpanan nanti tak paksa diorang. Kesedaran tu daripada diri diorang sendiri. Macam diorang cakap tadi, diorang dah tengok benda tu daripada kecil. Lawa itu mama dengan papa dia nak dia orang mengerjakan haji. Betul. So untuk simpanan tu, aunty harap generasi yang ada sekarang ke, yang bukan sekarang ke, yang lama lagi ke, ambillah inisiatif. Simpanlah walaupun sedikit, sebab kita ada istilah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. InsyaAllah. Allah akan permudahkan. Dan tabung haji pun rasanya bagi banyak peluang pada umat Islam untuk mengerjakan haji. Macam contoh kakak punya pengalaman, nanti cuba tanya dia apa pengalaman dia dan apa yang dia appreciate, kata apa? Hargai tabung haji. Di mana dia lalui kursus apa semua. Banyak cerita-cerita yang menarik daripada dia orang. Memang saya nak tanya, tapi kita simpan dulu sebab kita nak berehat sekejap. Jadi terus kekal bersama dengan kami, tuan-tuan dan puan, dalam podcast Tabung Haji ke Udara. Jumpa selepas ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Semoga dipermudah. Terima kasih bang. Sama. Kita selalu sebut dan dengar ucapan ni kan? Jom saya tumpangkan. Bagi kita ia seolah doa agar semuanya jadi mudah dan lancar. Kak Ziza, ada barang. Ada kala kita zahirkan. Ni apa tu? Ni persiapan untuk haji. Dan ada ketika kita mudahkan dalam diam. Di Tabung Haji, inilah inspirasi kami. Sebab itu, tekad kami merancang perjalanan simpanan haji anda agar lebih mudah, ringkas dan lancar. Dengan pelan simpanan, polisi dan penyelesaian baharu. Demi memudahkan anda mencapai istita'ah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Tuan-tuan dan puan, selamat kembali menonton podcast Tabung Haji ke Udara. Kita membicarakan mengenai haji, satu ibadah, hadiah terindah buat anak-anak daripada ibu bapa. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak sambung lagi. Tadi aunty pun dah bagi kita QQ sikit, suruh tanya apa. Saya baru nak bagi mic ni dekat aunty, suruh jadi host tadi. So dia macam, tapi tak apa, saya mewakili aunty, saya tanyakan. So pertama kali dapat surat tawaran tahun ni, dapat. Lepas tu dapat pula sama, duk WhatsApp dengan adik-adik lain. Oh, dapat juga. So seronok semuanya. Apa perasaan masa first dapat? Masa mula-mula tu kita orang dah masuk dah dalam grup haji tu. So kita tak tahu lagi dapat ke tak, tapi ada satu grup tau dekat FB tu. Oh, dekat FB tu. So dia pun cakap, okey dah boleh check tawaran. So apa lagi, kita pun satu kampung lah call kan. Dah check. Alhamdulillah memang dapat tawaran untuk tahun
Haji 1446 tu lah. So call Ina, call adik, check dapat tak? Alhamdulillah dapat. So masa tu memang rasa seronoknya. Memang ini salah satu impian yang kita nak kan. So bila dapat tu kita rasa macam senyum lah. Malam tu tidur senyum je. Masya Allah, tidur senyum, beriman orang ni. So memang semua gembira lah dapat. Alhamdulillah. Tapi pastinya lepas dapat tu perjalanan nak sebelum sampainya kita nak take off flight tu bukan mudah juga, ada banyak persiapan juga nak dibuat. Persiapan daripada awal itu dah dibuat, persiapan kewangan. So apa persiapan lain lagi yang dibuat? Kita tanya Kak. Macam saya rasa yang paling utama selain daripada menyimpan duit, kita kena pergi kursus asas haji. Ya. Kan sebab kursus asas haji tu dia ajar daripada A sampai Z. Apa yang akan berlaku walaupun kita tak dapat bayangan sebenar lagi. Tapi kita boleh kita boleh tahu, nanti kena buat ni. Nanti kena buat ni. Kita tak tahu lagi macam mana keadaan kat sana, tapi kita dah tahu. Kena buat macam ni. Ihram pakai ini. Tawaf berapa kali macam tu. So bagi saya, kursus asas haji pun sangat penting lah sebab kita dapat mesej mula-mula ada dijemput untuk menghadiri kursus asas haji. Ya, kursus asas haji pula dia berbeza mengikut masjid. Macam saya pula duduk masa tu saya duduk KL, kakak duduk Kajang, so berpisah. So pergi hari Sabtu. Saya hari Sabtu, diorang hari Sabtu juga. Tapi bila hari Sabtu tu cabarannya, kan hari Sabtu ada cuti. Kena bangun pagi pula untuk pergi kursus. Pengorbanan dah bermula daripada sini lagi. Nak pergi Keduri lagi. Nak pergi Keduri. Kadang-kadang ustaz extend sampai pukul 1. Tapi bagi saya, untuk kena pergi kursus asas haji tu untuk dapat sedikit maklumat sebab kursus tu free. Dapat makanan lagi dekat dapat makanan. So kena paksa diri untuk pergi untuk tambah ilmu. Untuk persediaan untuk menunaikan haji. Betul. Dan sebenarnya siapa pun kalau nak pergi, nak tambah ilmu, boleh je pergi. Sebab kalau kita skip minggu ni, kita pergi minggu depan, alamak yang minggu ni tu kita dah macam alamak nak buat apa So macam tak berani nak ponteng tu sebab kita takut ilmu-ilmu yang disampaikan tu penting. Ini perkara yang menarik jugalah untuk saya bincangkan sebab jemaah Malaysia sentiasa dipuji oleh Arab Saudi. Antara puncanya sebab jemaah kita ilmunya tinggi. Ilmu berkenaan dengan ibadah haji itulah, manasik haji itu dipujilah berbanding dengan negara lain. So sebab itu pentingnya juga persediaan dari sudut ilmu. Betul. Kalau persediaan dari sudut fizikal pula macam mana adik? Saya dengar hari-hari ada jogging, bangun pukul 5 pagi dalam training juga. Kita orang memang pergi jogging lah. Tak adalah setiap hari, tapi kalau ada masa lapang tu memang akan pergi. Dan kita orang pun tak adalah tetapkan setiap pagi. Macam kalau kakak free pagi, kakak pergi pagi. Kalau adik free petang, adik pergilah petang macam tu. Janji kita orang ada grup WhatsApp 3 orang. So kita orang cakap, okey hari ni dah jalan berapa kilometer, berapa langkah. So kita tambah macam step lah, tambah step. So kita akan tengoklah macam kakak dah buat hari ni. Kalau adik tak buat, nanti kita macam ni kalau nanti kat sana kita yang tak larat. Dia walaupun dia macam lagi berusia tapi dia buat hari-hari ni mesti dia lagi fitness dia lagi ni lah. Lagi fit sebab lah. masa kursus haji tu ustaz tu asyik pesan je penting. So sampai pihak tabung haji ni punya power bawa doktor. Doktor tu pula terangkan dan tunjuk orang kata real life dekat sana, ada yang meninggal, ada yang sakit ni. So kita ni macam betul ke benda tu berlaku? Betul. So dia pun tunjuk hotel yang paling jauh adalah beberapa kilometer. Kita ni jalan pun tak berapa kilometer, so kita paksa diri. Tapi bila pergi sana tu baru kita sedar betapa pentingnya berjalan daripada orang kata sebelum pergi haji tu. Betul. Ada juga perkongsian daripada jemaah-jemaah kita sebelum ni. Alhamdulillah memang diorang ni mungkin ada yang berusia juga. Tapi bila pergi sana, dia dekat Malaysia memang sakit. Tapi pergi sana tak rasa sakit langsung. Itu ajaibnya lah kuasa tanah suci ni. Tak rasa penat. So elok je dia balik, habis haji balik tu sakit balik. So itu antara cerita-cerita yang dikongsikan oleh jemaah kita lah. Mungkin ada juga cerita yang dikongsikan, apa perkara yang paling tak boleh dilupakan semasa di tanah suci. Ni untuk diri saya lah. Ada satu waktu tu saya tengah solat maghrib, ada jemaah negara asing lah duduk sebelah saya. So saya pun dia duduk sebelah saya, dia tengok je saya. So saya macam kenapalah. So bila habis dia solat maghrib tu, saya pun tanya guna orang kata Google Translate lah, sebab kita kan nak cakap macam ayah itik kat sana kan. So saya tanya, are you okay? Lepas tu dia kata dia tak okay. So saya tanya dia kenapa? Dia kata awak solat apa? Awak buat apa? So saya macam dia tak tahulah kot.
Tak apa, saya pun ajar dia solat. Saya cakap kena baca ni. Okey, kita lepas ni nak solat isyak. So masa sepanjang solat isyak tu, dia bukan semayang pandang ke sana, dia pandang saya. So dia ikut semua step yang saya buat tau. Okay, lepas ni solat fardu lah ni? Ya, ni solat fardu. Ikut imam tapi dia just diri je tegak. Okay. So saya cakap, you tak boleh buat macam tu, you ikut je lah kan. Dan bacaan tu lagilah, mungkin dia pun tak berapa fasih. So dia ikut saya sampai habis solat isyak tu. Bila dah nak balik tu, dia peluk saya. Dia cakap terima kasih banyak tau, dalam bahasa kita guna Google Translate tu lah. So bila saya keluar je masjid tu, saya macam terjentik hati saya. Sebenarnya haji ni bukan bersediakah kita, tapi orang kata Allah akan jemput juga kita dengan orang kata cara apa sekalipun. Dalam apa-apa keadaan kita pun sekali masa tu. So lepas tu saya baru flashback. Sebenarnya semua ilmu yang saya dapat ni salah satunya daripada tabung haji. Maksudnya kita pergi kursus tu, bimbingan tabung haji yang setiap minggu tu, dengan kursus intensi haji, kursus perdana haji. Lepas itulah kita boleh dapat step A, step B, step C. Macam tu. Sampailah dulu kita fikir, betul ke tidur kat Arafah tu macam tu? So bila kita rasa sendiri tu, kita yang rasa betapa indahnya tidur di Arafah, Muzdalifah semua tu. Ya, di Masyair kan. Betul-betul. Sebab itu pentingnya juga pergi kursus perdana tu. Kursus perdana ni dia simulasi seperti mana yang hampir sama lah dengan keadaan di sana. Kita cuba bagikan realiti kehidupan dekat sana tu bagaimana. Jadi jemaah-jemaah kita ni dia ada persediaan mental apa yang bakal dihadapi dekat terutamanya di Masyair lah, di Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu pun ada banyak juga. Tahun ni 47-48 degree Celsius. Betul. Terutamanya menuju ke hari wukuf mas tu. Wukuf tu dalam 47 macam tu. Sangat panas. Tapi mungkin itu juga pengalaman yang tak boleh dilupakan ke? Ya, betul. Saya boleh cerita. Saya dekat Malaysia jarang sakit. Tapi dekat sana saya diuji. Diuji dengan adalah demam, kita sesama batuk tak hilang-hilang. Itu biasalah kan. Tapi yang alhamdulillahnya pergi dengan tabung haji ni, kita ada klinik sendiri dekat setiap maktab tu. Ada sekali tu saya pergi lambat sikit. Masa tu dia ada waktu pukul 4 nak tutup. Saya betul-betul sampai pukul 4. Saya masuk, Assalamualaikum, boleh ke saya nak jumpa doktor? Doktor masa tu dah kemas-kemas dah. Tapi doktor still, okey boleh. Mari sini hajar saya tolong. Masa tu itu bagi saya mungkin tak dapat kot dekat negara lain kalau yang sediakan tabung haji macam ni. Sebab itu saya datang mungkin doktor dah nak kemas nak keluar dah. Tapi doktor still attend saya untuk rawat saya masa tu, untuk bagi ubat. Alhamdulillah. Maktab mana duduk? Kami duduk kat maktab 89A. Semua sama? Ya, semua sama. Alhamdulillah. Satu bilik? Satu bilik. Alhamdulillah. Yang lagi istimewanya, bilik kami tu ada view clock tower. Rezeki. Betul-betul. So, kita buka tingkat tu, seronoknya nampak situ. Walaupun pergi muasasah macam VIP. Macam VIP. Rasa macam pergi package. Tapi memang menarik lah. Itu antara apa pengalaman adik pula. Biasa yang muda ni. Saya berbeza pula daripada segi kesihatan. Saya adalah penyakit daripada segi asma, enzima dan sebagainya lah, ada kena pantang makanan. Tapi dekat sana saya tak sakit langsung. Alhamdulillah. Hari makan kambing. Diorang pula yang demam. Diorang yang semua, saya alhamdulillah lah. Cuma saya demam sekali saja. Lepas hari wukuf. So macam terbalik pula. Selama ni dia yang tak pernah sakit. Betul. Dah tertukar pula dengan saya. Itu apa maksudnya tu? Dia kena jaga kakak. Selalu kakak jaga adik. Tapi kat sana dia daripada awal dapat tawaran tabung haji, mama memang cakap, kakak-kakak kena jaga adik. Tapi bila sampai sana terbalik. Mak selalu risau kat kita. Tapi kita call, kita cakap diorang pula yang sakit. Terbalik. Tapi sebelum tu pun mama dah sediakan vitamin, ubat-ubat ni, suruh mula makan daripada sini lagi. Untuk persiapan dari segi kesihatan lah. Sebotol, tiap malam paksa dia orang makan. Kena paksa makan vitamin C. Alhamdulillah. Hasilnya, alhamdulillah semuanya sihat, baik saja dekat sana. So macam mana, maktab berapa tadi? 89A. 89A. Macam mana keadaan di maktab, okey ke? Alhamdulillah. Perkhidmatan yang kita sediakan. Perkhidmatan tabung haji sangat bagus. Saya tak minta cakap ni. Ini dari kelas daripada hati. Betul lah. Lagi satu yang saya rasa saya bersyukur dengan tabung haji ni, ada satu apps tau. Kita orang ada satu apps TH Hujaj. TH Hujaj. Maksudnya kita tanya je bila, di mana, walaupun kita tengah tawaf pun kita nak tanya ustazah betul ke ni. Tapi itulah apps tu sangat membantu, di mana ustazah semua akan
memang terus bagi jawapan masa tu. Betul. Ustazah, saya rasa saya was-was lah. Apa ustaz tu balas, ustazah tu balas. Yang tu memang kita E-type. orang Itu dalam E-type E-type. dia betul. E-type tu. Dalam T-Shujaj tu kita ada kita punya peta Betul, betul, betul. yang akan bantu untuk segala. Kita tak sempat was-was, kita dah tanya. Ya. Ustaz betul tak ni? Ustaz betul tak ni? Macam tu. So itu kemudahan yang kita antara kita tengah usahakan lah baru-baru ni jugalah. So banyak yang kita dah transform digital. Kalau dulu zaman-zaman nanti pergi dulu kena turun bawah pergi kat pejabat. Betul. Kena pergi kat pejabat tanya ustaz-ustaz ni, ustaz-ustazah ni kan. Paling banyak kita dapat soalan fake wanita lah selalunya kan. Betul. Ada kelas lagi dekat sana. Ada kelas Kita orang pergi ada hari-hari tertentu ada ustazah yang akan buat kelas, recall balik. Lepas hari Arafah pun balik tu kita recall balik. Betul tak dah buat tak A ni, dah buat tak B ni. Sampai tahap macam tu tabung haji punya jaga jemaah dia. Betul. So dekat Matap tu mesti dapat ramai mak angkat rasa ni. Mesti yang ramai dapat kawan-kawan baru lah. Alhamdulillah lah kawan-kawan baru. So okay, kita nak bertanya lah. Tadi kita dah cerita pasal kalau tanya saya lah, haji ni dia satu perjalanan. Perjalanan tu perjalanan yang panjang. Dia bukan dekat sana je yang kita pergi 45 hari, 46 hari ni. Tapi daripada awal lagi, macam nantilah daripada dia orang yang kecil lagi dah start perjalanan tu. So kita nak tanya mungkin kepada anak muda lah dekat luar sana, bagi inspirasi sedikit. Mungkin ada pesanan nasihat kepada anak muda kat luar sana, macam mana dia orang boleh timbulkan rasa nak menyimpan juga. Untuk menyimpan di tabung haji ni, bagi saya dia tak ada cepat atau lambat. So kita start je menyimpan dan paksa diri untuk simpan. Tapi nombor satu kita kena niatkan lah, memang kita nak menunaikan orang kata ibadah rukun Islam yang kelima ni dengan orang kata titik usaha sendiri. So lagi satu, bila kita menyimpan perik jetir ni dekat sana, nanti bila kita dah buat haji tu, kita sendiri boleh rasa betapa indahnya ibadah haji ni. Bila kita ingat balik pengorbanan kita daripada segi masa, tenaga, wang ringgit, daripada situlah yang kita, orang kata, pengalaman yang tak boleh dijual beli. So bila orang tanya macam mana nak start menyimpan, kita start je. Tak ada cepat, tak ada lambat, paksa diri. Tu je. Sebab kita sebagai hamba, orang kata, beragama Islam, kita mesti macam insya-Allah kita nak hajat kita nak orang kata merealisasikanlah rukun Islam yang kelima tu. Dia pun rukun tu kan. Betul. So mungkin daripada Haja Ina pula ada macam mana pesanannya? Pesanan saya, kalau kita nak pergi travel kat tempat lain, kenapa kita tak nak travel ke Mekah dan Madinah dulu untuk menunaikan haji? So kalau kita boleh menyimpan untuk travel ke luar negara tempat lain, kita mesti boleh juga untuk menyimpan untuk menunaikan haji. So jangan pernah putus asa, walaupun mungkin kita ada cabaran-cabaran dalam menyimpan, tapi setiap langkah untuk menyimpan di tabung haji tu mesti membawa ke perjalanan yang indah. Masya Allah. Boleh buat buku nanti. Tapi yang ni, Hajah Muda. Hajah Muda. Okey, sebelum saya nak suruh bagi pesanan tu, apa reaksi kawan-kawan bila dapat tahu yang, kau dapat umur baru 26 orang baru nak start kerja kan, tiba-tiba dah dapat. Apa reaksi kawan-kawan masa tu? Ada yang tumpah happy, ada yang macam, betul ke nak pergi nanti balik sini kalau tak berubah macam mana? Contohnya macam tu. So bagi saya macam, kita buat je lah kan kita untuk diri kita. Apa orang nak cakap tu macam ignore je lah. Tapi mula-mula tu saya macam ragu-ragu lah. Saya nak pergi sebab diorang ke, parents ke, sebab memang saya dipanggil kan. Tapi betul. Macam bila saya fikir balik, semualah sebenarnya semua. Kalau kita rangkumkan semua, kita dapatlah tujuan kita macam tu. Alhamdulillah. Mesti kawan-kawan pun jealous. Kawan-kawan jealous. So, sikitlah bagi pesanan dekat kawan-kawan. Ramai ni yang seusia dengan adik ni, yang nak juga jadi hajah muda macam adik ni. Mungkin boleh bagi pesanan sikit kawan-kawan. Ada pendapat saya lah, kita start je small. Even kalau masa tu kita ada RM10, kita bubur je RM10. Kalau hari tu kita ada RM50, kita bubur je berapa yang kita mampu. Dan kalau kita ikutkan sekarang, anak muda pentingkan sangat benda-benda viral ni. Betul. So ada masanya kita boleh ikut benda viral tu, kita boleh follow.
Tapi ada masanya kita macam kena tengok diri sendirilah. Apa yang penting untuk diri kita. Apa yang kita utamakan apa. Dalam hidup kita kan ada plan. So kita kalau haji ni jadi satu part of plan kita, kita akan automatik kita akan letakkan satu amount walaupun sedikit untuk letak di dalam tabung haji. Tapi kalau kita tak letakkan benda tu jadi satu kepentingan, kita pun akan macam lupalah leka dengan benda tu. Macam itulah pada pendapat saya. Ya, betul. Satu peluang yang bukan semua orang dapat. Usia 26 tahun dah sampai, jejak kaki ke sana, dah bergelar hajah. Pasti satu perasaan yang yalah, susahlah kita nak gambarkan. Tapi pastinya setiap anak-anak ni pergi, permulaan langkah mulanya daripada sini. Daripada ibu, daripada aunty yang dah menyimpan, dah rasa dulu pengorbanannya, anak-anak dapat berjaya pergi haji. Alhamdulillah. Mungkin sebagai penutupnya lah, sedikit pesanan ucapan buat ibunya. Siapa? Ataupun nak sambil choral speaking ke? Pertama-tamanya alhamdulillah lah, syukur kepada Allah sebab menjemput kami sebagai duyufur rahman untuk hijrah 1446. Tapi antara sebab utama selain daripada diri sendiri apa semua, memang mama dan papa, kami nak ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih sebab daripada kecil memang mendorong, menggalakkan, memang memberi sokongan yang padu terhadap kami untuk menunaikan haji ni. So memang daripada kecil kita orang memang dah selalu dengar, jangan guna duit ni Kak untuk ni, jangan lupa nak pergi haji. So bila benda tu kita dah tanamkan tu, so tu salah satu mungkinlah hadiah untuk kami juga, untuk ibu bapa, untuk ibadah haji ni. Sambung sikit. Alhamdulillah. Dan ucap terima kasih kat mama, kat papa sebab bagi kesedaran awal, menyimpan awal ni ada saya kira hadiah yang paling bermakna lah dalam hidup saya, yang mungkin tak dapat dekat tempat lain. So saya sangat bersyukur walaupun ada banyak apa yang mak ajar dulu kecil-kecil dia tak boleh buat. Sekarang bila kita dah dewasa, kita dah berumah tangga, baru kita faham. Oh, itu sebab ni lah mama tak bagi buat ni, sebab tu lah papa tak bagi buat ni. So terima kasih banyak-banyak atas peluang yang sangat berharga ni. Yang belum berumah tangga? Mestilah kita bersyukurlah parents kita walaupun sedikit berbeza berbanding parents orang lain daripada segi semualah bagi saya. Sebab daripada kecil kita orang hanya dididik untuk belajar. Mula-mula sekali belajar, menyimpan dengan patuh solat semualah. So benda tu kita nak, saya sebagai yang agak muda ni, saya nampaklah beza kenalan saya dengan diri saya. Kadang-kadang kita rasa macam kita nak buat juga benda tu, tapi parents kita halang. Tapi kita kena tengoklah dia punya hikmah di sebalik benda tu. Betul. Dan kalau daripada segi haji ni, memang bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah, usia saya yang 26 tahun ni saya dah sampai, dan diorang masih lagi hidup dan tengok kita orang punya perjalanan tu sendiri. Betul, Masya Allah. Memang satu perasaan yang sukar digambarkan lah. Jadi mungkin daripada aunty sendiri, alhamdulillah anak-anak dah selesai dah tanggungjawab ni. Rukun dah selesai dah semuanya. Apa harapan selepas ni pula? Sebenarnya pemergian yang menunaikan haji itu adalah hadiah terindah bagi papa dan mama. Sebab tak ada rebel, tak ada rejection, semua pergi dengan hati yang terbuka dan redha. Walaupun ramai orang agak hairan lah, macam balik esok macam adik kan, you are still 26, bolehkah adik istiqamah? Sebab memegang title haji dan hajah ni sangat berat. Betul aunty kata. Nanti the bad things akan balik pada kita. Contohnya adik muda dah dapat gelaran hajah. Kalau dia balik, dia tak istiqamah dengan apa yang dia buat, nanti orang yang kata, Hajah Anis tu nama je hajah, perangai tak macam hajah pun. Itu salah satu apa orang kata akibat kalau pergi haji terlampau awal. Tapi alhamdulillah dia orang masih istiqamah, dan nanti doakan dia orang istiqamah hingga ke akhir hayat mereka. Dan itulah hadiah yang terindah bagi aunty dengan uncle, bila dia orang nak
dan hati terbuka untuk menunaikan haji. Apa yang kami boleh ucapkan syukur alhamdulillah tu je. Alhamdulillah. Satu hadiah terindah daripada ibu ayah, satu anugerah yang terindah daripada Allah SWT. Masya Allah. Penutup yang sangat cantik sekali, tuan-tuan dan puan. Hari ini banyak juga kisah-kisah yang kita boleh jadikan teladan jugalah untuk kita reflect kepada diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan. Yang pastinya message yang kita cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan, haji ini, ibadah haji adalah satu perjalanan yang panjang, bukanlah mudah. Untuk sebuah harga syurga itu, tuan-tuan dan puan, pastilah memerlukan pengorbanan. Tak ada siapa yang sukakan pengorbanan, tapi pengorbanan perlu dilakukan untuk meraih satu nikmat anugerah yang lebih bernilai lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, simpan di tabung haji, simpan awal, buat persediaan awal, dan pastinya persediaan itu perlu dilakukan daripada sekarang, tuan-tuan dan puan. Kewangannya, kesihatannya, ilmunya. Jadi pastikan kita membuat persediaan menyeluruh buat para Duyufur Rahman, bakal-bakal Duyufur Rahman nanti. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton kami di podcast Tabung Haji ke Udara. Teruskan menonton kami dan terus ikuti kami di social media Lembaga Tabung Haji untuk ikuti perkembangan terkini, yang pastinya info yang tepat, yang sahih hanya daripada medium sosial rasmi Lembaga Tabung Haji. Terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi podcast Tabung Haji ke Udara. Saya Sobri Zainal. Kita tutup tirai dulu. Assalamualaikum.